Apa hukum orang tidak sempurna akal? Maka harta dia ada direntah oleh saudara perempuan, saudari perempuan atau anak saudara, kerana alasan kata dia pelihara orang tidak sempurna akal tadi, sedangkan wali dia ada tetapi tidak buat perdoli. Tak boleh lah nak ayat tu. Orang tak sempurna akal serupa dengan budak lah. Serupa dengan anak yatim, serupa dengan budak tak akil balik lagi. Siapa dia nak picak dia? Wali dia. Wali dia. Tak boleh orang kosi, kena wali dia. Lepas tu cara pula, cara wimolek. Jangan cara nak makan duit dia. Jangan duk padu satu semata-mata nak tengok nak makan harta, tak boleh. Betul tak? Cara ni nak padu dia lah, dia tak sempurna akal. Pas dia tak sempurna akal, dia tak mati lagi. Nak ayat kata, dia nak makan, dia nak bakar. Bila dia nak makan, kita kena lah harta dia ada. Hanya kita jom tengok dia. Siapa dia nak tengok tu? Iaitu wali dia. Pia wali dia. Tengok wali dia. Siapa dia? Kalau adik-beradik. Kalau pak saudara. Kalau sepupu, tak ada kira lah. Siapa dia jadi wali? Kena tengok. Kena kita tanya tu email, kena tanya majlis. Budak ni siapa dia? Wali dia ni. Dia ni kurang akal ni. Maka dia ada dah saka mula cik dia, ada dah boleh ke dia tu. Tapi dia tak pandai nak mereta, dia kurang akal. Dia tak cerdik. Siapa dia wali dia? Dia kata, dia tu wali dia. Jaga molek wali. Jangan duk menipu. Jangan nak makan. Jaga. Pas tak boleh makan langsung ke? Boleh. Makan saat itu ambil sekadar yang kita nak cara dia. Seolah tak upah kena. Tu nak ayat tu. Tapi kewajipan tu dia wali dah. Upah tak upah kena duduk di wali dah. Tu ayat.